Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to Borak Berdua Podcast. Ini pengalaman kami. Dan hari ni di episod keberapa dah sayang? 13. 13. Senang je kan you? 13 eh? Ya. Senang je. Senang lah. Bayar murah. Oh, sebayar murah satu-satu je ayat dia. Ya, betul. Topi baru nampak? Kita memang setiap episod topi-topi yang berlainan. So, siapa nak sponsor topi you all, nak Fari pakai, boleh cari kita lah, DM kita. So, kita akan pakai untuk setiap satu episod, insyaAllah. Okay? Alright, jangan risau. Fari dia tak berkira-kira. Dia tak ada macam, dia topi mahal je. Tak. Dia any kind of topi dia pakai je. Tapi jangan... Boleh kita sambil-sambil nak support industri desa. Dia biasa industri desa. So, sekarang ni industri desa digital. Wah. Okay. Maya. Alright. Siapa Maya? Ada pula. Maya mana sayang? I tahu Maya Karin je. Amboi. Maya mana? Maya? Tak kenal Maya? Siapa? Maya yang duduk hujung kampung tu. Di Alam Maya. Gitu. Thank you. Okay. So, yes, as long as tak ada perkataan yang bukan-bukan lah dan gambar yang bukan-bukan dekat topi, insyaAllah Fari akan pakai. Okay. So, yes, kita masih lagi buka untuk sponsor-sponsor yang nak join, nak collab dengan Borak Berdua Podcast. Dipersilakan. So, nanti you all punya brand tu akan ada kat bawah ni lah, dekat sini macam tu. Okay, so yes, macam kita cakap, kita pun masih baru, so kita support each other lah. Kita pun tak adalah nak charge mahal, kan. So insyaAllah, setiap perkongsian kita ni akan berikan manfaat lah kepada mereka yang menonton, terutamanya buat diri kami berdua macam tu. Okay, so okay, topik hari ni sayang? Entah. Okay. Entah berapa kali ku coba. tak ingat dah. Tak ingat dah. Yeay. Salah. Hari dia makan spotting. Thank you so much. Alright, okay, jom. So topik kita hari ni, topik ni macam sedih tapi tak apa. Berkenaan dengan kematian husnul khatimah ataupun berkenaan dengan pengakhiran kita. Okay kan? Okay. Alright. So insyaAllah untuk episod yang ke-13 ni kita nak bercerita mengenai pengakhiran kita. Bagaimana pengakhiran kita di hujung usia kita. Sebab kebetulan baru-baru ni saya berkesempatan lah ke rumah Dante Gina. Tausiah Sana Helwah. Orang kata sambut birthday buat satu majlis ilmu. Sangat Masya Allah. Which is perkara yang... Semoga itu menjadi trend lah. InsyaAllah, amin. Bila kita sambut birthday, sebab kita tahu kan, bila kita sambut birthday, usia semakin meningkat, bermakna kita semakin dekat dengan kematian. Jadi, waktu tu, Asatizah... Iklan je. Kalau siapa yang berhasrat nak buat macam tu, boleh contact Unity Network. Thank you sayang. Betul, siapa-siapa yang tak tahu nak buat event ataupun nak mula buat event bersama dengan Asatizah, insyaAllah contact kami di Unity Network dan kita akan arrange everything untuk you all semua berdasarkan budget you all. So jangan risau, whatever budget yang you all ada, just come up with us dan kita akan keluarkan berdasarkan budget yang you all ada tu lah, insyaAllah. Boleh sahaja. Okay, ini adalah permulaan lah untuk kita sama-sama menuju jannah, insyaAllah. Okay, masa jemputan tersebut, Asatizahnya adalah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, kan. So dia punya topik adalah penyesalan di hujung usia. So maksudnya apa yang kita sesalkan bila dah hujung usia, kebanyakan di antara kita ataupun mereka-mereka dekat luar sana, bila di hujung usia kita akan rasa banyak sangat penyesalan. Contoh, rugi masa muda dulu aku tak pergi majlis ilmu, rugi masa muda aku tak belajar mengaji, rugi masa muda aku tak belajar solat, rugi masa muda aku tak pergi tempat-tempat yang dapat memberikan manfaat pada kita semua. Itulah maksudnya. Jadi Ustazah sempat sharekan ada beberapa perkara lah. Sekejap saya buka sekejap. Ada 4 sikap yang terkait dengan kematian, iaitu lupakan mati, takut mati, ingin mati dan siap mati. So kita
dalam empat-empat sikap ni kita yang mana? Adakah kita lupakan mati, kita takut untuk mati, ingin mati atau siap mati? Kalau tanya saya, obvious saya akan cakap takut mati sebab kita tak bersiap untuk mati. Hakikat di hujung usia ada 3 perkara. Bila usia kita semakin bertambah, topeng kita semakin terbuka. Kelemahan akan mulai nampak, dah tak mampu nak tutup lagi, itu yang dipanggil sunnatullah ataupun sesuatu yang telah Allah tetapkan atau Allah susun. Yang kedua, apa yang kita tanam pada keluarga kita hari ini, anak-anak kita, kesihatan kita, ini adalah masa untuk kita menuai. Pada permulaan usia dewasa, semua yang kita tanam tu akan kita tuai pada masa kita berusia nantilah. Okey. Dan yang ketiga adalah ini masa untuk kita berkemas, maksudnya untuk kita saring. Sebagai contoh, apa yang kita perlu, apa yang kita tak perlu. Okey. Ustazah ingatkan juga, maksudnya tak perlu berlawan dengan siapa-siapa, tak perlu terburu-buru, tak perlu terkejar-kejar, jangan hanya fikir pada fizikal saja. Kita harus rawat jiwa, tapi jangan berlaku tak ada pada diri kita. Contoh, kita hanya fizikal sahaja. Contoh, hari ni aku jogging, hari ni aku pergi gym, aku nak sihat hanya untuk tubuh badan kita sahaja. Tetapi sebenarnya lebih elok kalau kita masukkan juga spiritual, kerohanian kita. Hari ni kita jaga, kita jogging, kita bersenam, kita pergi gym sebab apa? Sebab kita nak beribadah, supaya kaki kita ni melangkah pergi ke umrah, pergi ke haji bersemangat, ada tenaga. Contohnya macam tu. Okey, kemudian ada bukankah kita pernah cakap macam tu sebelum ni, episod sebelum ni? Ada. Kan? Okey. Dan yang kedua, yang terakhir adalah ada 2 perkara yang mana kita boleh bawa sampai ke mati, iaitu iman dan amal soleh kita. Jadi peluang amal soleh kita ni adalah apa yang kita ada sekarang ni depan mata kita. Kadang-kadang orang cakap bila kita nak berubah ataupun kita nak pengakhiran yang husnul khatimah, kita nak berhijrah, nak kena pergi jauh-jauh, nak kena pergi Mekah, nak kena pergi Madinah. Tapi sebenarnya Ustazah kata apa yang ada kat depan ni kita kejar dulu. Apa yang ada depan mata kita ni kita perbaiki dulu. Jadi itu adalah antara yang Ustazah kongsikan lah pada tajuk penyesalan di hujung usia. Jadi apa yang kita boleh share dekat sini, apa yang saya dapat bawakan ataupun take away saya pada hari kejadian adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab saya perhatikan kadang-kadang ada di antara kita yang sibuk bekerja. Kadang-kadang macam bila kita ajak, jom kita pergi ni, oh tak boleh hari ni kerja, tak boleh hari ni ada urusan ni, ada urusan tu dan sebagainya. Bukan tak boleh, bukan kita kata macam kita tak judge, okay, kita tak judge. Cumanya dia akan sampai satu masa nanti bila kita dah, contoh kita dah pencen, waktu tu mungkin kalau Alhamdulillah larat, syukur. Tapi kadang-kadang bila dah pencen, dah tak larat nak keluar rumah. Dah mungkin usia pun dah semakin bertambah, dah lemah itu, lemah ini. Jadi nak pergi pun dah tak boleh dah tak mampu. Jadi sementara Allah bagi pinjaman kekuatan fizikal kita ni, inilah masanya untuk kita grab, kita susun jadual kita sesuai balance dunia dan juga akhirat. Macam tu. Okay? InsyaAllah. Okay, so topik dia hari ni adalah baru-baru ni kan kita dikabarkan tentang pemergian Allahyarham Hafiz Al-Bukhari, seorang pramugara amal yang selalu menyantuni jemaah-jemaah haji. Amal tu adalah flight MAS khas untuk umrah dan haji. Betul? So banyaklah perkongsian dia, banyak sharing dia, dan saya pun tak tahu yang beliau arwah ada kanser. So bila keluar dekat feed, you dah follow dia sebelum tu? I follow dia. Cumanya bila masa dia keluar ada satu post yang viral pasal dia menyantuni jemaah haji tu, jadi saya follow, saya tengok dia punya kehidupan. Macam seronoknya dia berpeluang untuk pergi haji, boleh kata setiap tahun kan. Umrah, maafkan saya, umrah boleh kata banyak kali lah, berkali-kali. Kemudian baru-baru ni tiba-tiba keluar feed kata dia tak stabil, arwah tak stabil. Tiba-tiba malam tu kabarnya beliau meninggal dunia, kan. Jadi apa yang menyentuh hati saya adalah boleh katakan ramai orang yang mendoakan, ramai orang yang bercakap baik mengenai arwah. Yang paling tersentuh sekali adalah asatizah pun. Ramai yang mengatakan tak kenal secara dekat tapi mendoakan pemergian arwah. So saya rasa macam
Ya Allah, dia bukan siapa-siapa, dia bukan selebriti, dia bukan megah di pentas, tapi ramai yang mendoakan, ramai yang saya rasa dapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian arwah lah. So itu yang kita nak kongsikan hari ini kan sayang. Mungkin kita di hujung-hujung usia kita yang dah masuk 40-an pun memang tuan guru kita pun ada ajar doa yang boleh kita amalkan bila masuk usia 40-an. Jadi mungkinlah saya boleh kongsikan sikit bila dah berusia 40-an ni kan, apa perubahan yang you rasa ketara sangat sebelum dan juga selepas? Sudah main soalan terjah dah ni. Aduh. Dah kata nak tanya soalan, tanyalah soalan. Hmm, pertama sekali bagi yang Muslim, insyaAllah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Allah yarham Hafiz Al-Bukhari. Al-Fatihah. Iya. Amin. Saya pun tak berpeluang untuk kenal secara dekat, secara peribadi, tapi saya follow dia agak lama dah lah. Bila tengok dia seorang, sebab jarang kita jumpa akaun cabin crew yang especially cabin crew Amal ni, MAS Malaysia Airlines Amal, yang buat sharing macam dia buat lah. Dia buat sharing dia pergi umrah, perjalanan dia dekat Mekah dan Madinah, all those things. So mungkin tak sampai dekat saya, tapi dia punya sampai. So Alhamdulillah saya follow dia. But I nampak dia beberapa kali cuti lah. But I tak ambil pot sangat, macam tak adalah tengok kenapa dia cuti ke apa Faham? ke. But ingatkan dia sakit biasa. Nampaklah dia masuk hospital apa semua. Ingatkan ada operation, minor operation ke apa ke semua. So but recently dah dapat berita pemergian beliau. So rasanya Alhamdulillah itu adalah antara dia direzekikan dengan husnul khatimah lah. Banyak macam you cakap tadi, banyak asatizah, bukan sahaja orang-orang biasa, tapi sampai asatizah pun mendoakan beliau. And then tambah-tambah lagi beliau betul-betul masuk Jumaat, malam Jumaat baru dia pergi. And then dia hidup dia adalah daripada kerja bawa orang pergi umrah, and then dia sakit. So mungkin tak adalah masa untuk dia berbuat benda-benda yang tak berfaedah ke apa ke. So bagi I itu adalah salah satu rezeki husnul khatimah lah. So kita mencemburi beliau lah. Dan kita tak tahu apa lagi amalan-amalan beliau, tapi sangat dicemburui lah. Kan, betul. And Alhamdulillah, kebanyakan perkongsiannya adalah bersangka baik dengan Allah. Walaupun Allah berikan ujian, sakit yang orang kata, memang kita tahulah bila bercakap pasal kanser ni, mungkin tak ramai yang boleh survive, tapi dia punya bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat Masya Allah. Jadi itu adalah antara yang kita boleh jadikan sebagai manfaat pada diri kita. Apapun ujian yang Allah berikan kita, sentiasa sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan ada satu posting dia recently kot, I tak ingat nak tengok tarikh bila, tapi I think it's recently, just before dia pass away. Dia ada post yang, sebab ramai yang komen dekat dia lah kot, mungkin not with a bad intention, yes, tapi faham. dia telah bukan menyentuh, dia telah mengguris hati gitu. Dia terguris hati. Bila orang cerita pasal saudara dia macam ni, kena buat treatment macam ni. So cara dia tulis balik tu janganlah cerita macam ni, sebab dia explain lah, cara dia tulis tu
cara yang baik. So kita tahu dia ni jenis yang soft spoken. Dia Betul. cerita, dia cakap dia tahu ada orang share pasal saudara ke apa ke buat treatment macam tu macam ni. Tapi dia explain balik bila cancer ni tak semua orang sama. Different Penerimaan cancer, berbeza. different body, different reaction to different kind of ubat, different kind of medicine. So ada yang medicine A ni jadi dengan body A. Betul. Kadang-kadang medicine A ni tak jadi dengan body B. So we don't know. So dia minta kurangkanlah benda-benda macam tu, and then cuma doa kalau dia minta, itu sahaja. So that is very nice, and we can see that he is a very soft spoken, and then memang suka menyantuni ibu-ibu dan ayah-ayah yang pergi menunaikan umrah. Macam I pernah share, mungkin ada yang tahu, ada yang tak pernah tahu, tapi berkenaan macam bila cakap pasal kematian kan, turning point macam mana I boleh berhijrah, semua tu antara salah satu sebabnya itulah bila Allah bagi peluang untuk bernafas lagi. Itu adalah antara yang saya rasa syukur Allah jentik hati, Allah berikan pengajaran dan peringatan pada saya bahawasanya kalau Allah nak ambil kita bila-bila masa sahaja kan. Macam saya dah banyak kali share dah, suami saya pun dah tahu pasal ni. Bila saya pergi show, lepas tu naik boat, and then tak ada safety jacket, hujan lebat, berhenti dekat tengah-tengah, Sungai Sarawak yang sangat besar, and then kita tak tahu apa ada kat dalam tu, kiri kanan penuh dengan balak yang dah timbul sebab hujan lebat, and then tak nampak pemandangan dekat depan ada apa. And waktu tu memang saya cakap dekat Allah, saya cakap, ya Allah ya Tuhanku, kalau kau nak ambil nyawa aku bukan dalam keadaan yang macam ni lah. Sebab fikiran saya pada waktu tu adalah kalau apa-apa jadilah pada waktu tu, saya rasa macam orang tak jumpa dah kot kita ni kat mana. Sebab Sungai Sarawak kot kan, kan. So macam saya cakap kat Allah, memang waktu tu selawat banyak-banyak, minta Allah bagi peluang lagi untuk hidup. Waktu tu saya perhatikan Kak Salwa dia baca ni tau, dia baca Allahu Akbar, Masurat. Masurat pagi petang tu kan, naskah daripada Ustazah Asma Harun. Jadi dan detik dan waktu tu lah baru saya start baca Masurat juga lepas kejadian tu. So bila Allah bagi peluang yang memang waktu tu takut kot. Saya nak telefon suami pun macam waktu tu dekat tengah-tengah tu memang coverage pun tak berapa nak ada. But bila Alhamdulillah kita sampai balik kat darat, kita patah balik lah. Maksudnya kita tak teruskan perjalanan, kita patah balik, and saya terus cerita kat suami lah kan. But Alhamdulillah itu adalah antara perkara yang memang Allah jentik dan Allah bagi peluang untuk saya hidup lagi. Dan waktu itulah turning point, antara turning point saya yang kita mula berhijrah sedikit demi sedikit lah sampai sekarang. Bila fikir-fikir balik, macam kematian tu sangat dekat lah sebenarnya kan. That's why kita jangan macam tak apalah, tunggu nanti, sebab kematian tu tak pernah tunggu kita. Macam tu, anytime je. Cuma kita je tak tahu bila kan. I ada baca, tak ingat siapa yang kongsikan, buatlah baik hari-hari. Sebab kita, maksudnya setiap hari tu kita tambah lagi kebaikan kita buat lagi kebaikan kita. Sebab dia hidup kita hari ini, kita hidup hari ini ibarat macam kita akan mati esok. Barulah kita akan buat baik. Kalau kita rasa macam tak apa, esok Allah bagi lagi peluang, esok Allah bagi lagi peluang, that's why kita akan macam sambil lewa je sebenarnya. Dia tak ingat pepatah ke apa, tapi dia macam bunyi dia macam kejarlah dunia seperti kejarlah akhirat seperti tiada hari esok. Kejarlah dunia seperti hidupmu masih panjang, something like that lah maknanya. Berusaha betul-betul, walaupun dunia pun you still berusaha, tapi you beribadah tu lagi banyak sebab macam you dah nak mati esok. Betul. So dia macam bukannya ibadah sahaja, tapi you masih bekerja, masih buat benda-benda duniawi, tapi sentiasa ingat mati, sentiasa ingat akhirat tu lah. Perbezaan lah sebelum umur 40-an dan selepas umur 40-an. I am not sure whether it's because of umur ke tak. Mungkin
kebetulan dengan umur lah, tapi it's not because dah sampai 40 tu baru nak berubah. I alhamdulillah ada perubahan penghijrahan tu Sebelum. ada, tapi it's not because dia bukannya okay aku dah 40 aku kena berubah. But dia journey yang alhamdulillah Allah jentik supaya berubah lah. Walaupun sekarang ni pun masih lagi banyak benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tak baik. Alhamdulillah Allah tutup aib tu. Semoga Allah sentiasa dan terus menutup aibku. Amin. Dan semoga aku berjaya meninggalkan benda-benda yang tak baik lah. InsyaAllah. So, but the perubahan tu banyak berfikir kepada kebaikan lah. I think maybe because of selepas daripada umur 21, 22 start bekerja sampai ke umur 30 lebih tu apa semua tu, dia macam dah banyak pengalaman yang dilalui dan membuatkan datangnya terfikir macam apa benda yang nak sebenarnya, what should I be chasing for, kejar apa sebenarnya untuk hidup ni. So of course dia rasa manis kejar dunia. Memang sedap lah you kejar nak dapatkan benda-benda yang you inginkan, benda-benda luxury, you nak kereta ke, you nak benda-benda yang you suka dekat dunia ni, yang boleh tonjolkan, boleh tunjukkan dekat orang apa semua. Tapi bila dapat, you dapat itu je lah, dia macam a temporary happiness. You dapat, that's it, then habis, and then you be chasing another thing. Maybe I rasa penat lah kot. So that's why start Allah bagi ilham, bagi hidayah untuk try to look for another thing lah. So masih lagi cuba untuk ni, and then alhamdulillah Allah senangkan, datangkan orang-orang baik, datangkan kenalan-kenalan dengan asatizah, dengan ustaz-ustaz, and then dapat pula yang boleh klik, boleh. Sebab to be honest, sebelum ni I pun susah bila jumpa dengan dengan people in general. Memilih people in general, apatah lagi dengan para ilmuwan ni. Dia macam kadang-kadang susah nak dapat diorang punya mindset tu dengan I punya mindset yang boleh se-align lah, boleh align lah. So alhamdulillah. So that's why salah satu doa yang kalau you pernah dengar adalah, salah satu benda-benda tu adalah alhamdulillah ala nikmatil ukhwah. So ukhwah tu mainly refer kepada dengan orang-orang yang barulah, sekeliling yang baru, yang biasa mengingatkan kepada kebaikan, ke arah ke Islam, semua-semua benda itulah. So itulah beza dia. And then maybe sebelum ni pun you tahu I pun bukanlah jenis suka mengejar dengan selebriti ke apa semua, dengan public figure pun I tak adalah macam rasa nak bergambar ke apa. You kejar I je kan. Tapi even to make it worse, dengan syekh-syekh ke, dengan imam-imam ke, dengan ustaz-ustaz sebelum ni ke, macam tak adalah rasa nak pergi dekat ke, nak ambil gambar ke. Tapi dia dah rasa nak mendekatkan diri dengan orang-orang yang macam ni. So alhamdulillah. So contoh-contoh dia macam tu lah. Dan dengan harapan bila kita dapat buat ataupun build our circle of friends, our circle of people around us ni
orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada akhirat, kepada Islam, kepada iman, kepada Allah, supaya bolehlah buang sifat-sifat yang tak baik kita ni, yang banyak buat dosa macam-macam ni lah, yang macam-macam lagi. Betul. Tu yang Ustazah kata tadi, ini adalah masa untuk kita kemas, maksudnya masa untuk kita saring. Kan itulah dia. Bila Faris cakap macam tu tadi, nak berkawan ataupun kita nak rapat dengan asatizah ni, salah satunya saya teringat bila Ustaz Syed Kadir cakap masa kelas 2 minggu lepas. Dia kata carilah teman-teman ataupun circle-circle yang baik kalau kita nak jadi baik lah, kalau kita nak berubah. Sebabnya bila ada circle-circle yang baik ni, bila kita nak buat benda yang tak baik, kita akan rasa segan, kita akan rasa malu. Contoh, kalau kita dah ada circle-circle yang baik, lepas tu kita nak buat yang bukan-bukan, kita nak letak dekat media sosial, mesti kita akan fikir 20 kali. Kan? Memanglah kita takut dengan Allah, tapi kita ni ada fitrah manusia yang macam kita lebih manusia yang kita dahulukan, manusia yang kita takutkan. Contoh, macam kalau kita pergi kerja lambat ke kan. Faris selalu cakap dengan saya, pergi kerja takut lambat. Kalau solat subuh tak takut dengan Allah. Contoh macam tu lah. Okay, so samalah juga macam Ustaz cakap. Kalau kita ada kawan-kawan ataupun circle yang baik, kita nak upload benda-benda yang tak baik dekat media sosial kita, kita akan rasa macam segan dengan asatizah, dengan orang-orang baik di sekeliling kita ni. Maksud macam tu. Memang betul pun. Tapi bila aku post ni, aku akan rasa orang fikir aku macam mana. Aku ni orang judge kita lah. Judge ke ataupun tak. Itu pun dia Allah jentik rasa tu ke macam mana? Allah jentik tu satu, tapi what is norm, what is okay for you, it depends on what you learn. Kalau you belajar benda tu tak salah, you post je. Contoh. Okay, sekarang jangan kecam Contoh, pergi konsert. Okay. You rasa benda tu tak salah. Okay. Dengan bukanlah, tak boleh lah, konsert dia bahaya. Nanti nanti kena kecam. Contoh apa lagi benda lain? Okay, contoh dia bila you berlari, you exercise, okay, you berrekreasi, beriadah, you punya pakaian you rasa dah menutup aurat sebab you tak tunjuk your skin. Okay. Tapi and then you pakai tudung for example, ataupun especially ataupun lelaki you pakai tights, you pakai, bagi you it's a sopan. Okay. Kan? Tapi sebenarnya macam lelaki pakai seluar pendek mungkin atas lutut, tak pakai tights, ataupun pakai baju tights, ataupun pakai seluar tights. Tapi tight sahaja, tak pakai seluar kat luar tu. Faham? Ataupun especially ladies, memanglah you tutup semua skin you daripada pergelangan tangan sampai pergelangan kaki, and then pakai tudung. Tapi ketat. Tapi memang ketat. So you rasa dah okay, tapi you post, so you don't feel bersalah. Faham tak? So Faham. it start with ilmu jugalah. So but it's a journey. Janganlah rasa dah tak ada peluang. Mungkin boleh sentiasa perbaiki, and then bit by bit you improve. Macam you cakap tadi, dalam hidup ni kita kena sentiasa memperbaiki diri, mengimprovekan kualiti kita punya hidup, kita punya agama apa semua. And then I nak connectkan juga dengan, sebab hari tu Ustaz ada bagi tahu kita hari-hari setiap solat subuh kita minta nak dapat hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. So kita minta. Dia bila dengar tu, I terfikir macam people are
keep asking bagi hidayah tak sampai lagi apa semua. Sebenarnya what can be better is that we change everything into hidayah. So this is back again to yang I cerita sebelum ni. Ni peringatan untuk diri I jugalah. Maknanya kita cuba turn everything to become a hidayah towards goodness, towards kebaikan agama kita. Contoh dia, bila benda baik berlaku, jadikan dia sebagai hidayah. Benda buruk berlaku pun jadikan dia sebagai hidayah. Whereas ni yang nak connectkan balik apa yang I cerita sebelum ni, I share sebelum ni, whether sesuatu benda tu adakah dia nikmat ataupun bala ataupun musibah, bukan musibah, sama ada nikmat ataupun ujian Allah, dia adalah depends on how we react to that thing. Faham? So cuba sentiasa fikir everything that happen to us, macam mana kita nak jadikan benda tu sebagai benda yang menjadikan nikmat, which is benda yang mendekatkan kita kepada Allah. Faham? Contoh, kalau kita pakai macam tu, bila orang tegur, janganlah cakap, oh ni ujian daripada Allah. Jadikan dia nikmat sebagai, oh ni adalah hidayah daripada Allah supaya aku betulkan. Ni Allah yang nak cakap, oh aku mungkin terlupa, benda ni tak boleh. So sentiasa try to train ourselves to think that way, in such a manner. Sama juga, dia benda tak baik ni, kebanyakan orang dah cerita. Betul. Jadikan sebagai titik pusingan ke untuk kita jadi baik. Tapi beyond that, cuba kita train juga, bila benda baik berlaku pun jadikan benda sama. So ada saya terfikir juga, macam why not kita jadikan trend, kita biasakan bila dapat sesuatu yang bagus, especially bila dapat projek ke, bila dapat reward yang bagus ke, terus solat syukur ke, sujud syukur ke, solat ke, bertasbih ke, berzikir, terima kasih ke Allah berterima kasih. Dia bukannya, contoh bila kita accident, kita Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, apa semua, kita beristighfar masa kena musibah, kesusahan. Cuba bila kita dapat something tu, kita terus beristighfar, berzikir, ingat Allah, terima kasih Allah, apa semua, dengan sebetul-betulnya seperti bila kita kena musibah. Faham? Kebiasaannya bila orang betul-betul memang tengah depressed, tengah stres, tengah serabut apa semua, okay, kita stop, kita pergi solat. That is good. But cuba juga tengah happy, macam Alhamdulillah aku suka, aku nak pergi solat. Faham? Cuba kita sama-sama biasakan, supaya bukan sahaja musibah, tapi pemberian Allah, rezeki daripada Allah tu pun menjadikan kita dekat kepada Allah. Bila dapat news, okay, tahniah anda telah berjaya dapat projek ni, tahniah anda telah dapat bonus sebanyak, bayaran sebanyak sekian. Terus Alhamdulillah, aku nak pergi solat. Faham? Aku nak pergi solat. Terus nak pergi solat syukur, sunat syukur ke, sunat biasa je, just nak doa Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih ke Allah. Cuba kita buat macam tu. Why not, kan? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Nanti saya amalkan. Thank you so much. So yes, insyaAllah, at the end of the day, macam saya selalu cakap benda ni juga, selalu pesan, dia ada dua sahaja di pengakhiran kita, sama ada kita nak Allah redha ataupun kita nak Allah murka pada kita. Dan semua manusia, kalau kita tanya sekarang, kalau mati kita nak pergi mana, of course kita akan cakap kita nak masuk syurga. Jadi apa usaha kita di dunia sekarang ni, pada usia kita tak kisahlah 20-an ke
muda ke, yang dah berusia ke, apa usaha kita untuk sentiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama fikirkan, kita cari kebahagiaan kita cari cara kita cari circle-circle yang baik untuk kita, yang sentiasa dan dapat bawa kita sama-sama menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak cakap kalau kita nak cari circle yang baik ni, circle-circle yang lama kita kena buang. Tak. Dia, pengalaman saya adalah bila kita jumpa circle-circle yang lebih baik, dia lama kelamaan circle-circle yang bukanlah kurang baik, tapi circle-circle kita tak perlukan, dia memang benda tu akan hilang secara sendirinya. Jadi kita tak perlu risau, kita takut kawan, takut hilang kawan ke apa, tak ada. Kalau memang Allah dah tentukan itu adalah kawan yang terbaik untuk kita, kawan yang baik, circle yang baik untuk kita, Allah akan kekalkan. Tapi kalau kata memang Allah hilangkan ataupun jauhkan dia, mungkin ada asbab lah kenapa Allah buat macam tu. Jadi insya-Allah semoga pengakhiran kita semua adalah pengakhiran yang terbaik, yang husnul khatimah, syurga buat kita semua insya-Allah. Amin. Dan semoga perkongsian kita juga hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak peringatan untuk kami sebenarnya, dan juga manfaat untuk anda semua. Kata-kata terakhir sayang? Sentiasa cuba untuk bersangka baik dengan Allah dan sentiasa cuba untuk memperbaiki kualiti hidup, kualiti agama kita hari demi hari, insya-Allah. InsyaAllah. Thank you so much for your sharing today, and thank you so much kepada semua yang mendengar. Siapa-siapa yang nak join collab sponsor bersama dengan kita, insyaAllah collab bersama dengan Borak Berdua Podcast. Siapa-siapa yang nak sponsor topi untuk Farid pun, kita alu-alukan, boleh DM sahaja kita, boleh cari kita di media sosial Borak Berdua Podcast. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.